Da da do do ah hey ba 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 psh, ba 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 da tika tika temu dan santai. Hello, hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan Zio. Semestinya anda sedang menonton podcast Temu dan Santai. Ruang kita, cerita kita. Seperti biasalah kan. Kalau tak menonton kita, kita tak adalah cerita-cerita yang menarik kan. Yang mana kami di sini kita ada 4 pillars. Yang pertama kita ada leadership, wellness, wealth and community confession. Agaknya hari ni apa topik kita kan? Yang pastinya sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu, Zio nak berterima kasihlah kepada kita punya official atmosphere partner iaitu Zaiwar Said kerana menaja abaya wanita yang cantik. Kejap lagi ada seorang tetamu kita yang menggayakan cukup cantik. Tapi anda juga akan tertanya-tanya jugalah setiap kali menonton ni kan, kat mana diorang dapatkan painting, perabot dan juga art decoration tu. Semestinya terima kasih juga kepada Rumah Home kerana menaja satu set. Memang cantik betul. Tapi kita juga tak kesorangan. Saya Zul tak kesorangan, yang mana hari ini saya ditemani oleh seorang pengacara yang saya sangat segani, yang saya sangat kagumi. Okey, beliau adalah rakan saya juga. Okey, co-host saya hari ini iaitu kita ada Zack Marican. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia sebenarnya ini episod yang pertama sebenarnya Abang Akak. So tadi bila kita tengok betapa powernya Zio ni, dia mengacarakan Temu dan Santai ni, saya rasa saya macam tetamu. Saya rasa nak bagi awak lah. Sebab dia kata dia segan dengan saya, tapi saya tak nampak dia segan. Zack Marican ni dia memang low profile. Allah Dia Allah. sebenarnya boleh buat lagu. Mungkin boleh buat lagu kepada kita punya tetamu hari ni. Yang mana? Siapakah tetamu kita? Ya, tetamu kita hari ni kita ada seorang bukan seorang lah, dua orang. Pasangan suami isteri yang di mana saya yakin untuk episod kali ni mereka akan banyak memberi manfaat kepada kita. Betul. Sebab bagi saya bila saya tengok mereka ni, terdetik satu ayat yang dipanggil kasih sayang. Masya Allah. Sebab tanpa kasih sayang saya tak rasa benda ini possible. Betul. Sebentar, apa khabar Abang Akak? Alhamdulillah. Sihat ke? Baik. Kita akan bersama dengan tetamu yang lagi seorang kan? Betul, kita ada Macam mana kita nak tetamu. panggil dia? Mungkin dengar cerita tetamu kita yang si kecil molek tu, dia perlukan mami dia untuk guide. Silakan Mami. Kita silakan akak untuk guide dulu anak akak. Sementara tu kita dah interview abang dulu kan. Abang macam mana pertama kali abang jumpa ataupun abang beli ke kucing ni, atau alamak, dah terbagi tahulah pula siapa tetamu kita dah. Tapi tak apalah, macam mana pertama kali abang jumpa dengan King Oyen ni? Okey, pertama kali kita jumpa dengan KON ni adalah pemberian hadiah daripada anak sulung kami yang mendapat first salary. Dia hadiahkan kucing Kioyen ni kepada kami lah. Siapa nama anak bang? Nama anak saya Muhammad Alif Haziq. Alif Haziq. Terima kasih Alif Haziq. Abang ada berapa orang anak semua? Saya berdua ada 3 orang anak. Alhamdulillah. Muhammad Alif Haziq, Siti Syahira Sofia dan Siti Alisana dia. Okey, nanti kita gali lagi. Tapi sekarang ni kita nak memperkenalkan lah. Baik. Tetamu kita yang betul-betul tetamu lah. Ya, saya excited ni. Tetamu yang ketiga. Please welcome, kita ada King Oyen. Yes. Wow. Segak bergaya, berpakaian berbusana merdeka. Berbusana merdeka. Kenalah dengan kita punya episod ni di Minggu Merdeka kan. King Oyen. Maminya boleh masuk sekali. Betul. Wow. Disiplinnya. Tadi kita dah tanya pada abang. Abang dengan akak kan dapat hadiah King Oyen ni daripada anak sulung. Memang minat sebab contoh macam saya akan beli hadiah kepada ayah saya dan mak saya based on mereka punya interest. Jadi adakah memang abang akak ni memang daripada dulu lagi hatinya memang cintakan haiwan, dan specifically ada kucing ke bagaimana? Mikrofon boleh tarik ke depan sikit. Okey. Okey, saya Mami Oyen. Saya memang daripada kecil, dunia saya adalah kucing dan juga any pet lah. Cuma kalau macam anjing tu kita tak dapat, tapi saya suka bagi makan lah kat luar. Memang pencinta haiwan lah senang cerita kan. Memang dari kecil. So kita kat sini kita dah dapat lah yang mana puan sendirilah yang menggerakkan ataupun menjadikan Oyen ini sebagai King Oyen, betul? Macam mana tu? Sebab kalau kita tahu kan Zack, kita nak train anjing tu senang.
Tapi kita nak train kucing, lagi-lagi kucing yang nakal. Betul, Lalu betul. orang kata Oyen dikaitkan dengan kucing nakal. Macam mana Puan sendiri nak menjadikan dia disiplin, dengan watak dia sebegini? Saya sebenarnya banyak communicate, bercakap dengan Oyen. Tapi sebenarnya Oyen ni memang dah dikenali sebagai nakal kan. So saya menggunakan 5 methods actually. Okay. Yang pertama, kebiasaannya bila dah dapat bonding, chemistry dan trust. Bila dah trust tu, contoh dia pergi ikut kita di mana sahaja dan kasih sayang dia banyak kuat pada kita kan. Betul. Lepas tu datang kepada communications dan psikologi. Psikologi means saya ikut dia instead of dia ikut saya. Tapi dia makan masa yang lama lah. Pelan. Benda perlukan kesabaran lah Betul. Kira Puan bahasakan diri Puan Mami Oyen, Daddy Oyen. Daddy Oyen. Okey, kita biasa Mami Oyen, Daddy Oyen lah. Tapi sebenarnya kita nak kenal nama sebenarnya apa dan orang panggilnya apa. Mungkin Daddy Oyen dulu. Okay, nama saya Muhammad Saleh bin Zakaria. Saleh, Tuan Saleh. Okey. So Daddy Oyen ni daripada geng-geng actually kita bawa geng basikal lah. Kalau bawa King Oyen berbasikal, King Oyen dalam bakul wife saya, kita berbasikal. So kebanyakan panggil, yang kita bahasakan di diri kami kat King Oyen ni Daddy, ni Mami. So kawan-kawan basikal pun panggil lah Daddy Oyen, Mami Oyen. Yelah, kita panggil Daddy dengan Mami lah. Senang kan? Betul. Kalau macam Mami sendiri, Mami nama apa sebagainya? Okay, nama saya Siti Zalifah binti Abdul Aziz, nickname Sofia Saleh, dan dikenali sekarang sebagai Mami Oyen. Mami Bila agaknya Mami dengan Daddy tahu yang macam King Oyen ni dah famous dah? Bila agaknya video viral tu? Yang video viral tu adalah di KACC. Di KACC tu memang first time dia punya ibarat komen tu kata, wah dia cuma bawa basikal tapi macam pandangannya macam dia bawa Ferrari. Sebab dia punya video tu pandangan dia ke tepi tu seolah dia bawa Ferrari. Dia punya gaya dia. Itu yang first viral tu. Dia dekat bakul tu, dia punya tangan tu macam keluar tingkap Ferrari lah. Pandang macam tu. Ada satu komen tu, naik basikal je pun. Macam, tapi gaya macam naik Ferrari. Macam Zio, macam kita tengok sekarang pun. Behave. Kebiasaan kucing kalau kita tengok lah kan, dah melompat dah. Zio ada kucing kat rumah? Ada, sekarang tak ada dah. Apa beza kucing Zio dengan Oyen ni? Saya rasa kalau saya train lebih tu macam ni lah. Tapi basically kucing saya tu dia rasa tak sabar nak lagi pada rumah. Dia macam tu. Yang ini okey. Tadi Mami ada cakap berkenaan dengan kesabaran tu. Berapa tahun yang diambil untuk mendapat King Oyen yang berdisiplin macam ni? Asalnya masa MCO, saya peragakan dia kat rumah, tak ada kerja kan masa tu. So saya peragakan dia ambil gambar apa semua. Itu adalah daripada macam modeling lah ibarat. Dan selepas itu spek dan kemudian berbasikal. So kalau nak kata contoh tu spek tu cermin mata juga makan masa 3 bulan. 3 bulan untuk dia selesa. Untuk selesa dan untuk bagi dia pakai mungkin bulan yang kedua dan ketiga baru dia selesa. So saya akan cakap hari-hari dengan dia dan saya cakap dengan dia, saya guna psikologi tu kan. Saya kata saya pakai spek saya, saya pegang spek dia. Kalau Mami pakai cantik, kalau masa tu saya panggil dia macho kan. Macho pakai, macho lagi handsome. Okey, lepas tu saya cakap dengan dia, saya nak cuba pakai tapi dia macam ni kan. Okey, tak apa, kalau you tak okey you cakap dengan Mami. Cakap ke tak cakap, dia faham tak faham, Mami cakap dengan dia. Lepas tu kalau dia ni dia macam dia tarik je, Mami akan cakap okey tak apa, kita sambung besok. Kita sambung besok, lusa, tulat, minggu depan, bulan depan, sampai the minute dia boleh pakai walaupun 1-2 minit. Okey, saya akan tepuk, saya akan ambil gambar, saya akan panggil anak-anak saya, saya puji dia dan saya ambil gambar dan saya akan tunjuk dia dan saya akan communicate dengan dia. Wah, sayang handsome-nya. Contohlah macam tu. Handsome lah Oyen ni. Tapi apa nama tu, bila kita nak train kucing especially kan, tak ada ke tricks yang beri macam contoh tadi kan tepuk dan sebagainya. Mungkin ada di sebalik tu ada lagi
contoh makanan treats lah yang dia panggil. Ada tak? Masa tu mami pun tak berapa nak pandai sangat. Jadi mami tak gunakan treats. Okey. Mami guna communication dan psikologi. Saya buat dia supaya dia selesa. Okey. Dan saya cakap dengan dia, mami is here for you to help you. Okey. So jadi dia rasa selesa agaknya kan. Lama-lama dia rasa macam kalau mami ada, I'm good. Sebab saya cakap benda yang tu. So maksudnya mami dengan Oyen ni memang 24 jam makan bersama lah. Yelah banyak kat rumah. Tapi saya pun agak busy juga sebenarnya. Sebab saya ada 3 orang anak. So tapi memandangkan dia anak yang bongsu, mungkin lebih sikit yang bongsu lah. Tapi kalau tak ada mami, daddy akan in charge ataupun dia takut dengan daddy juga? Apakah peranan daddy tu? Macam mami tadi dia lebih ke kelembutan semua. So adakah daddy memang kalau kita tengok Zio, daddynya muka nampak macam pegawai polis. Betul. So kalau saya risau. Takut. So daddy, apakah pendekatan daddy kepada King Oyen ni? Okey, nak katakan saya ni nampak dia memang takut dengan saya. Dah agak dah. Okey. Kan pada mulanya memanglah kita nak treat macam anak juga. Yalah. Kan kalau dia buang air kecil mengata-kata kan buang air besar mengata-kata, masa tu nak treat dia memang kita memang kita akan garang sikit lah dengan dia. So kadang-kadang dia boleh tahan dengan dia punya saya kata toilet, dia punya pasir semua kat toilet kita dah ajar dia kan. So toilet tu kalau anak-anak lama dalam toilet mandi kan, dia kalau tak tahan dia pergi dekat alas kaki tu lah. Dia membuang kat situ. Semasa kita pun macam marah dia. Kenapa kat situ tak tahan? Ni lama-lama kan kita boleh tahan dia lama-lama dia okey. So cara mengajarnya adalah dengan cara macam ayah-ayah mendidik anak lah ya. Saya tak adalah nak kata marah sangat, pukul tak adalah, pukul tak adalah. Pernah smack sikit cepak kau pernah? Tak ada, tapi tunjuk macam tangan macam ni ada. Tapi sekarang dah tak ada dah. Sebab sekarang ni nak tunjuk tangan nak suruh salam. Nanti bila kita tunjuk tangan macam ni dia takut. Dia ingat ni tapi saya dah ubah konsep tu, kita nak ajar dia salam, saya dah lama tak tunjuk tangan. Tapi kan daddy, mami macam mana mungkin boleh kongsi juga dengan penonton-penonton kita, bagaimanakah cara untuk, yelah sebab ada orang mereka tangan-tangankan juga. Macam macam ni. So mami dengan daddy rasa adakah benda tu sebenarnya berkesan ataupun menggunakan cara psikologi mami kata sendiri tadi, macam saya nampak itu adalah emotional tank lah. Tapi emotional tank tu berfungsi psychologically kepada manusia. Saya tak tahu pula kepada haiwan. So macam mana sebenarnya pendekatan tu yang kita boleh buat, kongsi sedikit tips untuk penonton-penonton? Kalau dari segi mami lebih suka kepada kelembutan dan juga psikologi. Sebab saya tengok bila saya lembut dengan dia lagi dengar dan lagi cuba memahami. Dan dia ada soft spot juga. Sebab sebenarnya dulu kan dia nakal. Tiap-tiap hari dia buang air kecil. Ni dululah masa tahun pertama kita dapat yang berapa bulan tu, dia akan buang air di sofa yang sama. Tempat yang sama tiap-tiap hari. So mami cuci tiap-tiap hari, tapi mami tak marah je. So mami kadang mami cakap, mami tired sayang. So saya lepas tu bila sampai satu tahap tu, sekali tu saya rasa dia nampak saya nangis, sebab saya penat kan. Saya bawa saya nangis. Lepas tu dia macam dia ada soft spot kat situ lah. So dia macam lebih baik dengan saya. Apa saya cakap, dia ikut. Biasanya mami cakap dia ikut. Kalau dengan daddy pula pun okey juga. Sebab dia takut sikit dengan daddy. Tapi daddy is daddy. Macam contoh kan, kalau daddy balik kerja, daddy tak bagi dia masuk bilik. Tapi dia akan bermain dengan mami dalam bilik. Bila dia dengar daddy balik, lepas tu dia akan daddy balik, dia akan lompat kat ujung katil tu, and then daddy dekat pintu je, okay daddy, bye bye. Dia terus terjun, dia lari. Dia lari. Dia macam anak-anak kita lah. Kalau bapak balik semua disiplin. Macam dia juga. Macam bilik semayang, kita tak nak ada foto apa semua kan. Ni bilik daddy, jangan masuk. Tapi daddy polis betul ke? Tak. Tak kisah juga kan. Betul Daddy bukan polis. Tadi mami ada cakap kan, mami tired sampai mami nangis apa semua kan. Selalunya kucing ni dia dikaitkan dengan dia menyerap aura kita kan. So mungkin mami percaya ataupun tidak benda tu. Mungkin ada certain time yang mami or daddy akan rasa tired, rasa burn out dan sebagainya. Yelah, dia pun dah famous, mami daddy pun dah famous. So kadang-kadang terpaksa senyum juga depan orang ramai dan sebagainya. So mami percaya ataupun tidak yang Oyen ni menyerap sedikit sebanyak aura negatif tersebut?
Tapi pada Mami sebab daripada awalnya nak kata negatif tu tidak. Sebab dari awalnya kami macam Mami dengan Didi, kami gembira tengok orang senyum, tengok Uyen gembira. Bila tengok Uyen, tengok kami, dia orang gembira. So saya rasa lebih kepada positif. Cuma memang ada penat sikit, tapi apa kerja pun penat kan. Jadi saya rasa kami take it as positif. Sebab saya rasa macam sebab Nawaitunya pun daripada awal asalnya saya ni suka di belakang tabir. So ada social media tapi saya tak aktif. Kita buat untuk kawan-kawan basikal saja. Tapi dijadikan cerita di satu malam tu seorang mama DM, dia tak apa-apa sihat, dia nak tengok Uyen, dia kata dia jadi sihat. Mungkin dia mengalami depression. Lepas tu esok lusa ada lagi DM daripada aunty, Aci yang nakkan video Uyen, dia orang rasa gembira. Ayat pertama yang saya cakap dengan husband saya, sayang, boleh tak kita buat sebab ramai yang minta, mana tahu kita dapat pahala. Itu perkataan yang mula-mula dulu kami nak aktifkan dia punya ni. Jadi husband saya busy, dia kata you free you buat. So saya tak pandai sangat, tetapi video-video tu saya masukkan saja, gambar ke video. Nawaitu orang tengok, orang happy. So alhamdulillah mudah-mudahan datang yang positif kepada kita semua lah. Alhamdulillah, amin. Kalau yang macam ni kan, dia apa, dia ngantuk ke dia sebenarnya aktif, dia bosan. Dia bosan. Sebab kita dia tak tanya bosan. dia. Kita kalau macam saya nak cuba angkat letak dekat saya, boleh ke? Boleh juga. Boleh. Sambil-sambil tu nak tanya juga kan, sebab dia selalu berpakaian apa orang kata tu, maskot lah. Kita selalu dia bermaskot gini. Dengar ke Izio? Lupa pula. Okey. Selalunya kan dia bermaskot macam ni kan. Macam mana Mami train dia? Sama macam konsep spek tadi ke atau macam mana? Sama juga. Sama lebih juga. Kurang. Asalnya sebab masa MCO tu, masa MCO tu saya ni memang suka peragakan anak-anak, ambil gambar. Tapi sebab anak-anak dah besar, semua dah remaja, jadi yang mangsa seterusnya adalah Uyen. Jadi masa MCO tu saya banyak free kan. So saya memperagakan dia. So dari segi situlah sebenarnya praktis untuk dia berbusana, berpakaian cantik lah. Okey. Saya yang takut ni. Saya yang takut. Saya takut. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya saya tak pandai jaga kucing lah. Bukan tak pandai Zio. Boleh. Dia tengah sedap apa tu? Tengah sedap lepak kat situ. Kan? Okay, tak apa dengan Didi dia. Dengan Didi. Saya sih. Okay, ini maksudnya apa? Sebenar-benarnya adakah dia rimas ke? Dia letih ke? Dia sebenarnya dia bosan dia nak berjalan. Dia bosan Dia macam kalau kita kata kucing tu sendiri, kebanyakan semua kucing lah dia nak berjalan. Dengar ke? Dia dengar? Nak kena depan sikit. Ambil dekat. Semua kucing nak berjalan. So kita memang tukar konsep dia. Kita berjalan dengan berbasikal, berjalan dengan motor, bagi dia moving. Macam ibarat kalau dia tak naik motor pun, dia sendiri kalau dia bebas dia akan berjalan. So kalau lama dia macam agak bosan dia. Mulalah dia macam nak tidur ini. Sebenarnya dia tak tidur pun. Tapi kita memang dah berlakon. Dah train dia. Jangan lari. Secara total berapa tahun dah King Uyen dengan family Mami Daddy ni? Dia 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Sebab dapat dia masa tu dia dah dalam setahun lebih dah umur dia. Okey, yang ni saya sajalah nak bertanya sebab kita pun ramai kenalan juga Zio kan, di mana kadang-kadang kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita ni, mereka alhamdulillah rezekinya di tempat lain, tapi mereka belum direzekikan untuk mendapat anak, dan mereka menjadikan kucing ni sebagai alternatif. Ataupun apa-apa pets ni sebagai alternatif untuk seronokkan rumah dan sebagainya. Tapi macam kita tengok dari Mami dengan Mami Daddy ada 3 orang anak. Jadi anak sulung tu memberikan hadiah merupakan seekor kucing. Dan selepas hadirnya King Uyen ni, bagaimanakah penerimaan semua tu? Ada tak anak-anak macam Mami Daddy ni lebihkan Uyen lah, ada tak? Kau usia anak-anak pada waktu itu boleh menerima ke bagaimana? Dia orang semua suka. Dia penyayang dan ada lebih baik. Sekejap, maaf ya. Okey, tak apa. Kita bagi peluang. Okey. Oi, sayang. Okey. You're good.
Dia tengok JT. Dia takut. Okay. Dia takut tengok daddy. Dia Dia boleh keras dengan JT sikit. tapi dia tak boleh lama lah. Sekejap boleh. Okay, sayang good. Mami Okay, dia. okay. Okay, good. Sebenarnya ini sangat bagus. Okay. Sebab dari pengalaman kami kan, anak-anak tu remaja, kalau tak dia akan duduk dalam bilik saja kan. Tapi bila ada Oyen dan rakan-rakan Oyen yang lain, dia orang lebih macam balik uni ke balik sekolah kan, dia orang akan cari Oyen. Dia akan cari kucing. So kita akan bersama lah. Kita akan banyak communicate dengan anak-anak juga. Sebab biasanya kalau remaja kan suka duduk dalam bilik kan. Betul. Tengok internet. So bila ada Oyen ni, saya rasa kuah kekeluargaan tu lebih kuat, lebih utuh. Saya rasa positif. Memang Positif, betul. Alhamdulillah. So Alhamdulillah. kalau ikutkan Oyen ni kategori dia apa? Kucing dalam rumah ke dia keluar-keluar juga? Di indoor sebenarnya. Indoor lah. Memang indoor. Zio tengok macam ni. Kalau akan bully ni. Dia indoor tapi dah dijadikan outdoor. Oh, Dia ya? daripada introvert dah jadi extrovert. Ya, dia introvert sebenarnya. Oh. Masa baru dapat, dia tak keluar. Introvert. Tahu mana, dia sorok semua. Sekarang dah Buat pandai hari, dah. hari. Mami Didi ada kucing lain tak selain daripada Oyen? Ada juga. Ada. Yang lain tu sedang dibentuk atau memang dah macam Oyen dah? Sebenarnya Ada satu tu sudah dibentuk kan, boleh jadi macam dia lah, ambil masa sikit kan. Yang lain tu stray cat lah yang datang. So bila kami balik tu, kalau kereta dia akan kejar kereta kan, kalau balik jalan kaki dia kejar jalan kaki. Okay. Memang jiran pun tahu yang kucing-kucing kat rumah tu memang ada yang memang datang kat kami lah. So macam Oyen sendiri pada peringkat orang, macam mana penerimaan dia kalau dapat tengok? tak boleh, dia gaduh. Dia kan? Dia memang dia alpha. Sebab tu saya kata dia nakal. Sebab tu kita orang panggil dia king kat rumah. Ada king. Asalnya panggil macho. Okay. Nama dia Itu ceritanya. nama dia Macho Kingsley. Oh, okay. Dan kita panggil dia macho. Tapi bila dah nampak belang dia memang sangat Oyen. Dia typical Oyen. Jadi dia nakal. Kita orang kat rumah, anak lah kata kita tukar nama King lah. Nama Asal King nama lah. King. Itu asalnya King. Lepas tu Gaya. bila kat luar kita bawa dia basikal semua tu kan, orang panggil Oyen. Tercetus ni nama King Nama Oyen. King Oyen. Lepas tu macam mana pula boleh jadi duta kepada Power Cat kan? Sebab macam mana pihak Power Cat tu sendiri boleh tengok Oyen ni ada sesuatu dalam diri dia untuk dijadikan duta tu sendiri. Sangat satu benda yang besar tu. Dia asalnya kami berbasikal just untuk exercise lah. Oyen kata Oyen memang susah nak berbasikal semula kan. Selepas pernah kayu basikal saya jalan tu agak berbukit-bukit. Lepas tu kira dah tak nak kayu lah kan. Macam tu first and last. Lepas tu saya pun pujuk lepas 2-3 tahun mana bawa King Oyen boleh. Bawa lah kita pergi DIY, beli baku, beli apa semua adjust. You rasa beli confident, kita bawa lah. Start benda tu lah. Bila dah start dah masuk, kita dah upload ke social media. Orang yang ambil gambar, orang yang viralkan. Pada start tu lah mula ada syarikat makanan kucing yang berminat dengan Dengan Oyen lah. dengan Oyen punya style dia. Boleh duduk diam dekat depan bakul, boleh pakai kamera, boleh lama, boleh pakai helmet, boleh pakai baju. Dan boleh dengan sesiapa pun boleh. Dia pernah syuting komersial kan? Ya, betul. Dia pun shoot iklan kan? King Oyen ni pernah keluar tau. Yang baru ni dengan Sedi. Dengan CD. Music video. Music video. Dengan Ini CD. ada juga Akon. Iklan Asian Icon kan, iklan Hari Raya 2 tahun lepas, iklan Raya Nabila Razali tahun ni, lagu Dengan Nabil tu ke? dengan Nabil tu Okey. ada scene Nabila dukung dia. Dahsyat. Tu King Oyen. Dahsyat lah. Yang lama syutingnya adalah dengan Sedi Ang lah. Ui, banyak job pada kita. Ya Zio. Kau cakap Zio, dia dah jadi duta. Kita belum. InsyaAllah lah satu hari nanti. Kan? Nabila Razali dukung. Pernah dukung awak tak? Tak pernah. Nabila pernah tak pernah dukung saya. Tapi kan dah bercakap mengenai banyak job ni Ya, kan. ya. So macam mana Mami dengan Daddy meletakkan harga King Oyen ni? Selalu selebriti kita tahu dia ada manager kan. Dia ada manager, dia tahu harga artis dia berapa. So untuk Mami dengan Daddy macam mana? Itu memang Daddy. So Mami tak boleh. Kalau Mami semua share lah okey sikit. je. Kalau Mami Daddy, semua free je lah. Janganlah bagi tahu amount dia. Mungkin boleh bagi tahu macam Yelah. mana dia win-win situation tu. Okay, ini kira nak katakan dalam kami bukan dalam industri Yalah, untuk
artis ke? artis ni, agensi. So orang tanya, first kali orang tanya, bang, rate card dia apa? Rate card dia berapa? Saya pun rate card tu apa? Saya pun Google lah dan tanya ni kan, rate card ni. Lepas tu saya pun ni, baru saya tahu rate card ni lagi ramai follower, lagi tinggi dia punya bayaran. Betul. Saya pun macam tengoklah Google, tengok kita study sikit lah ni. Baru first time kira orang tanya kan, tak nak lah nampak kita tak pandai sangat. Betul. Bila orang tanya rekat tu kena professional lah sikit. Betul. Oh ni apa tu kita ni, kalau follower dia figure follower dia 1000 ni, berapa rate card dia, berapa sejam kena bayar ni. Alhamdulillah lah. So bila saya pun bila dah dengan syarikat makanan kucing, mereka yang letakkan, bang, ini harga dia. Diorang yang mahir dalam industri ni, diorang yang letakkan harga ni. Bila orang lain, company lain tanya, saya letak harga tu. Ada 5-6 angka tak? Alhamdulillah. Itulah harga dia. Itulah harga dia, Zio. Duta kan? And then tengok pada kami sebenarnya tidak meletakkan harga sangat. Ikut pada kesesuaian bajet company tu lah. Macam kita tak nak lah macam menggunakan dia. Setakat dia alhamdulillah rezeki dia cukup pakai makan dia. Apa yang orang bagi tu, itulah kita bagi kat dia balik dan share dengan orang ramai balik. Macam kita kata share kat makanan kucing tu, bagi kita banyak makanan kucing, kita pun bagi kat orang ramai untuk gelandangan. Saya suka bila Mami dengan Daddy berkongsi tentang ini, sebab kita teringatkan macam Rasulullah bercakap, kita kena buat baik. Buat baik pada makhluk. Bukan hanya buat baik pada manusia, buat baik pada makhluk. Dan kata ulama juga, di mana salah satu ciri dan cara untuk kita melihat apakah manusia itu mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala adalah dengan melihat adakah dia mampu memberi rahmat pada orang lain. Rahmat itulah kasih sayang. Jadi dengan cerita King Oyen ni, bila kita tengok kan, dengan kesabaran, dengan usaha, bukan semua orang boleh meletakkan masa kita dengan anak-anak kita pun belum tentu ada cukup. Tapi untuk disiplin dan sabar tu tak semua orang boleh buat. Jadi Allah menjadikan King Oyen sebagai satu asbab untuk Mami Daddy. Ini sangat memberi inspirasi sebenarnya. Untuk semua masyarakat. Benar. Sebab saya tengok betapa bahagia, gembiranya bila orang tengok Oyen. Orang yang muka masam ke, ataupun couple yang mungkin sedang bergaduh, kita tengah masam ke, tengok Oyen, automatik dia orang berubah, senyum. So itu adalah salah satu nawaitu kami lah. Kami nak share kebahagiaan sama orang. Dan sebenarnya dulu Mami masa anak-anak kecil, Mami pada dugaan juga. Sebab saya pencinta kucing, tapi satu keluarga semua tak sihat. Dia orang allergic, termasuklah Daddy. Jadi kucing-kucing saya bagi kat rakan, akan tolong belut, dan dengan itu saya jaga kucing luar. Saya kongsi rezeki dengan kucing-kucing kat parking office, dekat mana-mana saja. Dan dulu kibbles tak popular. Jadi ada rezeki saya bawa nasi. Dulu tak berapa pandai kan, saya bawa nasi ke, ayam goreng ke, ikan goreng ke kan. Kenapa Mami cakap tak pandai? Adakah itu makanan yang salah ke apa? Tidak, not so healthy actually. Nasi ayam tu semua? Nasi sebenarnya tak berapa healthy untuk kucing. Jadi dulu-dulu kan saya tak berapa pandai. Tapi alhamdulillah kucing-kucing jalanan tu dia kenyang. Kenyang dan sihat. Dan diorang tahu Mami adalah mak diorang lah untuk hari Isnin sampai hari Jumaat. Sabtu Ahad Mami tak kerja, sambung hari Isnin hari Jumaat. Tiap hari alhamdulillah lebih 10 tahun Mami buat macam tu. Kat mana-mana jual lah. Kalau ikut lah kan, macam ada orang yang mereka tidaklah berduit sangat kan, tapi mereka sangat kasihkan binatang apa semua, kucing kan. Apakah makanan yang sesuai sebenarnya? Kalau saya first time dengar Mami, nasi tu tak elok untuk dia tak berapa elok kalau berbanding dengan orang dulu. Okey, sebenarnya tak adalah tapi boleh. Bersayang. Dia nak nasi lah. Dia nak nasi lah tu. Nak nasi lah, silap lah sebut nasi. Dia dah minat nasi. Sayang. Yen. Dia secara live hanya di podcast kita. Hanya di podcast. Macam mana Mami buat handle tu kan. Sambil tu Daddy mungkin kalau macam Daddy dengan Mami tak ada kat rumah, maksudnya kadang-kadang mestilah balik kampung ke, ataupun lah pergi overseas, pergi umrah sebagai contoh kan. King Oyen ni macam mana? Adakah letak dia dekat boarding ke atau macam mana? Setakat ni kecuali pergi overseas lah, kita pernah buat dia tak boleh ikut.
kan, kita bawa dia, kita letak dia dekat Cat Hotel lah. Setakat kalau hari raya memang sentiasa bawa dia lah pasal atuknya pun rindu kat dia juga. Dan on the way daripada Mami Win punya kampung di Batu Pahat. So on the way tu balik tu kita akan singgah Melaka belah kampung saya. So on the way tu banyaklah kita akan bawa dia. Pada masa sama peminat-peminat follower dia boleh jumpa dia juga. Bergambar dekat meet and greet dekat Sungai Melaka. Dekat Linggi, dekat mana-mana on the way boleh. Paling ramai berapa orang datang? Paling ramai pernah tak? Macam buat let's say lah buat meet and greet kan. Berapa paling ramai yang datang? Biasanya ramai. Rasanya kalau kita ikut pada kita letak dia punya iklan dekat social media tu memang ramai lah. Kalau kita diam-diam tu dalam 2-300 ada. Diam-diam 2-300 yo. Ingatkan 2-3 orang 2-300. Okay, kita punya product launch next, kita kena ajak King Oyen. King Oyen. Tapi 6 angka tau harga dia. 6 angka. Boleh lah 3 angka nama. Okay. Kalau kita promo, kita promo letak dekat social media meet and greet. Ramai yang datang. Ramai saya pun dalam industri ni macam tengah meet and greet kucing. Kita pun macam jumpa kucing je pun. Tapi bila kita dah buat ni ramai yang memang minat kat dia. Masyarakat Malaysia ni sangat penyayang. Betul. Dan rezeki Oyen pun banyak. Rezeki Oyen pun alhamdulillah. Kadang-kadang kan kami dekat kedai makan nampak Oyen kongsi rezeki bagi duit kat Oyen. Bagi duit Saja nak share. Kami selalu berbasikal, lepas tu kata minum lah, dia tengok basikal apa. Oyen duduk sebelah. Di kerja dia tengok meja sebelah je. Ada satu couple tu, mungkin dia ni anak-anak ke, tak ada anak ke, baru kahwin ke. Dia bagi 100 note dekat Oyen. RM20, RM50 tu dah biasa. 100 note sekeping. Bang, banyak ni bang. Saya bagi. Saya rasa masyarakat Malaysia memang penyayang. Memang penyayang. Keluar jalan-jalan memang dress up lah. Memang. Dia takkan macam kucing biasa. Dia akan dress up kan. Dia mesti ada spek dia. Baju dan spek dia. Dia tu biasa dah. Spek dia punya trademark. Kalau dia tak pakai, saya pernah ada pengalaman ambil anak balik sekolah dah lambat kan. Saya bawa je dia, lepas tu dia macam terpinga-pinga. Macam mami, I tak pakai baju. Dia ada rasa macam nampak. Awkward lah. Dia awkward. Dia terpandang mami. So mami cakap mami sorry. Ini teguran juga untuk kita. Dia kucing pun dah tahu malu tak pakai baju. Tolonglah pakai baju ya. Lagi cantik kalau tutup aurat insyaAllah. InsyaAllah amin. Tapi spek pun sama juga. Spek dia tu kan akan dia pernah tak buka spek dia sendiri? Kalau dia tak berminat, dia tak suka, dia akan buka. Dia akan buka. Bila buka tu mami faham, okay mami tukar yang your favourite. Tapi kadang-kadang dia banyak spek. Sebelum ni banyak dia pakai, tapi sekarang ni dia dah pandai dah. Dia akan pilih yang dia suka. Tapi kalau mami kata kita nak buat photoshoot, sayang kena pakai, dia pakai. Saya tengok masa sejak saya jumpa Oyen tadi, ni dah nak dekat 2 jam sebenarnya ni. Dah sejam lebih dah. Dia masih disiplin. Dia selagi dekat luar dia akan maintain. Dan bila habis nanti masuk dalam kereta, dia campak semua ni. Dia buka. Dia memang artis lah. Dia lah selebriti rupanya. Dia selebriti lah Zio. Dia jaga penampilan. Tapi kan sebelum syuting ni dia ada makan apa-apa ke atau kosong ke perut dia akan makan macam biasa. Saya tak puasakan dia sebab kami dah ada latih dia sebelum keluar dia akan pergi toilet dulu. Tunjuk baju je. Daddy Umi kita nak keluar ni, pergi toilet dulu. Pergi toilet. Dia pergi Masya-Allah pandai bijaknya. Itu satu yang dia memang dia anugerahkan lah. Yalah, rezeki kami. Betul. Tapi rasanya macam Oyen tu dia dah bagi hint kat saya. Yang dia haus dia kata. Dia buat cerita tadi. Betul. Mami sorry sayang, dia mami tak nampak. Dia haus tadi kan. So apa kata? Sayang, mami tak nampak. Kita berehat seketika lah. Kita berehat seketika. Kita nak minum teh dulu. Jadi jom kita ke segmen ngeteh. Marilah minum teh, ruang kita, cerita kita dalam temu dan santai. Hey! Everybody.
Kembali lagi dalam Temu dan Santai, ruang kita, cerita kita. Zack, sekarang ni kita di segmen kedua, iaitu Sembang Sampai Jadi. Sampai jadi. Memandangkan sekarang ni adalah bulan kemerdekaan kan. So kita tahu juga, tengok King Oyen pun menggayakan busana merdeka juga. So bagi pendapat Daddy dengan Mami lah kan, apa pandangan kalian berdua mengenai watak King Oyen ni sendiri, macam mana dia menyatukan orang kata menyatukan rakyat Malaysia lah yang berbilang bangsa ni. Okay, Alhamdulillah kami sentiasa bawa King Oyen berbasikal. So bila kita letak kat bakul tu kan, kita akan tengok semua bangsa kan tersenyum dengan King Oyen. Semua nak ambil gambar selfie. Apa jua bangsa kan, bukan setakat di Malaysia kan, malahan pelancong-pelancong dari luar negara pun kan dapat bersama. Rasa macam ibarat King Oyen dengan busana dia dengan ni boleh menyatukan semua. Takat ni yang kita baru ada Expo Kuching, kita dapat komen-komen daripada follower King Oyen yang baru join. Dia kata King Oyen kata apa? Dia kata apa? Dia kata King Oyen menyatukan semua bangsa. Memang ada komen mengatakan seperti itu. Daripada ni lah. King Oyen ada viral di kalangan maksudnya media-media berbahasa Cina, India, ada ke yang cover story pasal King Oyen? Ada, almost all. Yang masa merdeka tu Alhamdulillah sampai ke Brunei, sampai ke Philippines. Philippines pun ada news untuk King Oyen. Brunei 2 tahun lepas, sebab masa tu sepatutnya Daddy masuk perbarisan. Lepas tu King Oyen dia ikut, then dia jadi viral. I see. Masa tu masa hari merdeka tu pun King Oyen ada dan media ada interview. Instead of 1, dah jadi sebanyak 8 media masa tu. Tak silap saya 7-8 media. Alhamdulillah. Kami tak sangka. Bukan negara je, dia terus level international. International. Alhamdulillah, macam video King Oyen pun dah sampai ke US, yang sahur tu dah sampai ke UK, Europe, Russia dan Asia semua dah ada. Dia ikut dia punya TikTok dan IG, social media dia dah viral sampai ke sana. Alhamdulillah. Dekat ni, tengok dekat Insight tu lah. Dia komen-komen semua kan, macam yang dekat TikTok tu komen saya agak saya tengok kan, kenapa semua bahasa Inggeris. Masa mula-mula ni lah saya pun cakap semua bahasa Inggeris. Rupanya US dan bahagian sebelah sana. So itu yang pagi raya sebenarnya. Sebab Oyen akan duduk sama-sama dengan kami. Saya akan sediakan satu tempat. Sahur pun sama. Bulan puasa especially dia excited sebab kita orang bangun pagi. Kan, dia pun excited. Dia akan bangun dan dia kadang tak tidur pun. Lepas makan dia akan duduk sama dengan kami. Kan, sebab asalnya dia suka kacau tempat duduk Mami. Jadi bila Mami nak sahur, Allahu Akbar, macam mana saya, Mami terpaksa mengalah ambil situ kan. Lepas tu saya ada idea. Okeylah, sayang duduk kat sini, abang beranjak ke sana. Instead abang duduk sini, abang tempat sini, so abang sana. So kami satu keluarga. Dah jadi 5, 6. Satu meja tu 6, termasuklah Oyen. Jadi Oyen Alhamdulillah, saya cakap dengan dia, sayang kita kena doa dulu. Dia ikut doa. Jadi dia bukan ke doa lah, maknanya dia bertafakur, dia diam. Dia tak makan lah. Dia tak makan, dia tak usik lah. Semua dah ambil doa, start makan baru dia makan. Dia makan. Itu yang viral yang agak ni, yang tu lah. Kita macam tadi Zio katakan, kita berada di Minggu Kemerdekaan, dan apabila kita membicarakan tentang merdeka tu, ini saya nak tanyalah dekat dengan Mami. Kita dah banyak cerita pasal King Oyen. Kita nak go di balik tabir. Maksudnya kita yakin setiap manusia itu ada ceritanya. Setiap manusia melalui fasa kehidupan yang tersendiri, yang kadang-kadang di mana kita melihat secara zahirnya nampak okey, tapi kita nak tahulah cerita. Sebab saya sangat-sangat yakin Mami dengan Daddy pasti ada cerita yang hanya di belakang tabir saja tahu. Sebab untuk mendapatkan kesabaran yang tinggi, ia bukan satu perkara yang mudah. Untuk mendidik, terutama sekali ialah kucing, dia tidak memahami bahasa manusia. Kita rasakan begitu. Kucing ini dia merasai energi, dia rasa, dia dapat tahu hatinya bagaimana. Mungkin Daddy atau Mami boleh kongsikan.
kita nak tahu apakah penonton-penonton boleh ambil titik terendah sebagai seorang manusia untuk menjadi manusia yang sabar, untuk menjadi manusia yang penuh disiplin, untuk menjadi seorang manusia yang penuh kasih sayang. Apakah yang boleh dikongsikan? Mungkin Mami boleh cerita. Adakah titik terendah itu adalah formula untuk Mami sendiri menjadi seorang manusia yang begitu sabar dan untuk memerdekakan diri daripada nafsu-nafsu yang tak perlu ada dalam diri? Silakan. Okey, kalau dari segi kemerdekaan ni, boleh katakan daripada KON ni kita perlu memang kena kesabaran lah. Nah, Paling penting sekali kesabaran. Bukan sabar ni ada macam-macam peringkat sabar lah. Betul. Kan kita ada orang sabarnya ada limitnya. Betul. Kan sabar macam kita jaga kucing juga. Sabar nak jaga pasir dia. Sabar tengah malam tak ada makanan dia, nak kena cari pergi kedai nak cari makanan dia. Sabar nak kemas lagi toilet dia apa semua. Sabar lagi-lagi kita nak berbasikal, lagi-lagi nak pam tayar, nak ni nak Layan dia lagi. Nak pakai dia baju, nak pakaikan baju dia, nak emosi dia, kepenatan kita, nak angkat basikal masuk kereta, nak keluarkan sikit, nak pam tayar, nak cek basikal Umi. Kalau ikutkan saya dulu basikal, saya seorang ni basikal. Tapi saya fikir kesabaran saya ni, saya nak buat saya sihat juga. Lepas tu dia pula, bang bawa KON sekali bang, bawa kucing sekali. Dah basikal dia pun saya kena repair juga, basikal dia saya kena siapkan. Kesabaran situ kan menguji saya juga kan, dan juga yang lain-lain. Kalau kita sabar kan, kalau biar ni ada kucing kat rumah, tambah lagi satu, bukan nak kata beban, tanggungjawab. Dulu kita dengan anak kita besar, kena settle. Dah tak payah beli pampers, dah tak beli susu. Sekarang ni dah ada KON, kena beli pasir, kena beli lain-lain lagi, makanan dia lagi, lebih lagi pada anak-anak, baju dia sabar. lagi. So masa saya kat luar tu, kita ingatkan anak bongsu dah umur 19 tahun, dah tak payah benda-benda tu buat. So kena balik rumah cepat, kena buat benda-benda, kena kemas rumah, basuh toilet apa semua, benda tu datang balik ke rumah. Tu kesabaran tu dari si menikah tu saya rasa macam lagi rapat saya satu keluarga lah. So dengan anak-anak kan, kami boleh ajar dia lagi. Siapa nampak KON buang air besar, semua kena basuh. Siapa nampak dulu basuh, jangan tunggu daddy. So maksudnya daddy mengambil peranan sebagai the real king lah, king of the house kan. Sebab kalau yelah sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa pun, kalau tak datang daripada kita bang mana mungkin yang bawa-bawa tu nak ikut. Tapi formula tu bang, formula tu apa yang yelah bukan senang. Kita cakap sabar tu dia datang selepas kita redha, selepas itu datang selepas kita syukur. So sabar tu macam mana? Orang boleh cakap sabar lah, relax lah, tapi kita yang tempuh benda tu apa abang punya mindset untuk memberikan, aku nak kena buat lah benda ni. Bagi saya, apa pun semua ada hikmahnya. Apa pun yang buat mesti ada hikmah je. Bagi kucing makan, bagi ni, InsyaAllah rezeki bukan Allah bagi pada kami sekarang, mungkin rezeki pada anak-anak. Benar ya Allah. Mungkin esok anak kita dah pergi kerja di luar. Kan kami duduk di Kuala Lumpur, saya dia keluar bekerja di luar negara, misal kata kan, apa makan minum anak-anak semua. InsyaAllah apa yang kita buat sekarang ni, walaupun dengan kucing, InsyaAllah kan ada rezeki untuk anak-anak kita. Allah akan jaga anak kita juga. Dan saya pasti kucing King Oyen ni juga adalah perantara untuk kita sendiri menjadi disiplin. Macam you cakap lah kan. Dia juga yang mengajar kita untuk menjadi penyabar. Mungkin itu salah satu orang kata asbab tu kan. Dan kalau yang macam ni apa dia punya emosi? Kenapa dia pandang ke belakang? Dia merajuk dengan Zio. Merajuk dengan saya ke? Awak tercubit dia ke? Dia kami dah treat whatever it is, sayang jangan turun. Dia takkan turun. Tapi kalau dia bosan ke apa ke, ikut selesa dia. Tapi dia tak turun. Tapi tengok kalau mami dia lengur, dia bosan kan. Tapi kalau mami kata sayang duduk depan, dia okey. Jom kita try tengok. Kita tengok. Jom. King. Sit dia. Jom. Okey, good boy. Tu dia. Masya-Allah. Sit down. Nampak tak? Are you good? You pandai. Okay. Look at the camera. Look at the camera.
Wah, nampak tu. Okay. Posing. Masya Allah. Handsome. Sayang good boy. Nampak tu. Kucing korang ada tak macam ni kan? Tak ada kan? Dia berminat dengan Speechless aku dia, ni. dia berminat dengan audio man kita tadi tu. Dia tengok. Itulah. Tapi ni King. Risau juga kalau dia berminat. Itulah. Dia minat, dia kata comel lah. Tapi nak tanya juga sebab dia kan ramai peminat dan sebagainya kan. Kadang-kadang dia juga ada event-event perlu dia attend macam dekat Mid Valley tu kan. Apa yang Cats Expo kan? Expo. Miau. Dia ada Expo. few. Macam mana penerimaan orang waktu tu? Sebab saya kalau tengok pada video-video dia semuanya memang viral lah. Tapi penerimaan orang tu sendiri macam mana? Dia memang macam mana? Okey, daripada awal sebenarnya memang ada juga cerita sebab bila jadi macam ni diorang kata kita bagi dia yang tak sedap dia dengar lah kan. Tapi dan akhirnya bila diorang tengok sendiri cara kita mendidik dia, cara saya bercakap dengan dia, diorang kata ini adalah didikan dan bukan kerana sembarangan beri makanan yang tidak sepatutnya lah. Alhamdulillah. Dan nampaknya kasih sayang dan juga didikan itu menjadi inspirasi dan semua suka akhirnya. Tapi waktu mengajar Oyen untuk menjadi seperti sekarang ini, waktu tu dia baby lagi ataupun dah memang besar? Masa tu Oyen dah setahun lebih dah. Setahun 2 bulan. So tidak mustahil lah kalau kucing-kucing di luar sana walaupun setahun 2 mahupun dah besar untuk ditrain untuk menjadi seperti yang kita mahukan. Sebab pengalaman saya pun sebelum ni ada kucing dengan mami dalam dekat 17 tahun. Itulah antara titik terendah saya. Sebab kucing saya tak ada kan. Dan masa tu saya pun berada di KL. Saya sangat sayang dia bermula daripada kucing saya daripada saya kecil ni lah. Apa nama dia Mami? Nama kucing nama tu? dia Ciki. Ciki. Nama Pernah dia tak Ciki. Mami macam waktu tengah bermain dengan King Oyen ke ataupun kucing-kucing yang ada kat rumah tu teringat dekat Ciki Ya tu? ada, saya sentiasa ingat. So macam apa Mami rasa time tu? Tapi sebab it's unfair to him juga kan. Mami dalam ingatan sajalah. Tapi Mami takkan sebut lah sebab depan dia. Sebab Oyen ni sangat sensitif. Faham? Dia sangat alpha dan dia sangat, kalau Mami dengan kucing lain tak okey. Mami dengan Daddy pun dia akan jealous. Dan Daddy ini ada salah satu daripada saya rasa audience sangat suka juga dengar. Kalau anak Mami ataupun Didi suara tinggi je dengan Mami, okay, you all tunggu nanti King Oyen Didi pergi kerja, abang pergi study, dapat hadiah kat rumah, kat bilik masing-masing. Dia buang air lah. Dia buang air. Yang best dia macam Didi, Mami tidur sini, Daddy tidur sini. Dia tahu tempat Daddy, dia tak usik tempat Mami. Okay. So rezeki Mami dia sangat anak mak lah. Dia sangat protect Mami saya nak je. tegur wife saya ke apa-apa kan, jangan depan dia. Jangan depan dia. Dia akan macam revenge. Sabar je. Marah. Okay, lepas tu dia buang lah main besar dekat tempat saya. Allah. Satu katil, tempat saya tidur Tempat yang tidur tu. tempat Daddy bagian dia. saya tu dia tahulah. Dia membuang kat situ. Masya Allah. Bijak. Dia tunjukkan. King Oyen ni. Jangan kacau mami aku. Macam tu lah. Dia kalau kat rumah, biasa Mami agak suara tak tinggi lah. Tapi kalau ada suara tinggi, kadang kita ketawa, kadang kita bergosip ke bercakap dengan anak-anak kan. Dia datang. Dia datang, Mami okey tak? Okey tak? Okey tak? Dia jadi kepoci. Dia akan tunggu. Okey fine. Dia orang ketawa. Okey dia okey dah. Kalau tak, dia akan pandang orang yang Masya buat Mami marah ke apa ke tu kan. Dia akan jadi macam penyelamat. Macam penyelamat. Dia memang Itu rezeki Mami dia lah. memang rezeki close Mami lah. Kalau saya balik keluar pintu, dia tidur memang tidur kat luar lah. Kalau dekat area ruang tamu kan, mana-mana tempat dia nak tidur lah. Kalau saya keluar bilik, buat dia. Oh ya? Kalau mami keluar, bau dia suara. Okey. Sama juga saya balik kerja, kalau dia balik buat tak tahu je. Kecuali kan mami balik, lompat-lompat dia. Lompat dia. Dia akan bercakap. Dia akan ni. Kita duk berbicara tentang kucing ni tadi kan. Dia tengok muka Zio macam rindu lah. Zio teringat kucing dia. Dia itu nak bercerita tu kan. Macam tahu pandai telepati. Macam mana Saya Zio? itulah saya nak tanya juga sebab kalau macam saya pernah ada kucing. Tapi itu menjadikan sebab saya tak berkahwin lagi, saya tak ada anak. Saya memang anak saya kucing saja. So kucing saya tu nama Batman. So even sampai sekarang pun saya masih ingat macam Mami cakap lah kan. Tapi saya tak ada kekuatan untuk
ambil kucing lain. Kalau saya tengok macam Batman tu banyak, saya akan rindu macam tu lah. Saya akan dekat kereta saya pergilah tengok, memang penuh dengan makanan kucing. Saya pun macam Mami juga, pergi mana-mana akan bagi Anda kucing kan. adalah pencinta kucing. Ya, saya memang peminat kucing. Anda adalah sama juga dengan Mami. Ya, sampai saya satu tahap saya rasa nak kata serik tak, tapi saya takut kehilangan tu sekali lagi. Ya, betul. Saya rasa macam putus cinta lah. Nangis berisak-risak ni. Sebab saya ada 2 ekor. Seekor lagi tu alhamdulillah waktu tu sihat. Saya peluk dia, saya balik saya kata Batman dah tak ada. Kan dah ke bumi dia lah. Waktu dengan Tahira lah. Kita orang berdua pergi, dia tu teman saya, sebab saya tengah down, balik tu saya peluk dia. Tak sangka saya automatically saya betul-betul nangis yang betul-betul macam putus cinta tu. So saya memahami. So macam mana Mami dapat kekuatan untuk ada lagi kucing, sebab setengah orang memang Macam takut macam saya lah, trauma. Betul. Saya mengalami keadaan ni 2. Satu, kucing sayangan saya Ciki tu, dan satu lagi setelah saya tidak dapat membela kucing dalam rumah, saya bela stray cats. Di luar rumah semua, dan saya aktif dengan kuda. Jadi saya masa tu ada kuda juga, dan saya main hutan, dan kuda saya setelah 10 tahun tu pun pergi juga. Saya mengalami hebatnya dugaan itu 2 kali. Faham. Jadi saya sebenarnya dah selesa dengan jaga kucing di luar, bagi makan semua kan, dan jadikan cerita anak saya bagi ni kan. Jadi King Oye ni, Macho Kingsley, saya dengan redha, dengan saya cakap dengan Allah, saya akan cuba sehabis baik walaupun dalam keadaan saya yang terluka sebelum ni, tapi sebab saya rasa ini amanah Allah. Dan saya sebagai ibu, saya akan buat King Oyen ini, masa tu Macho Kingsley, saya terima dan saya akan didik dia sebagai seperti anak saya dengan penuh kasih sayang. Itulah nawaitu saya. So kekuatan mungkin mak lah kan, betul, saya betul. dapat daripada dia macam tu, dan juga dia adalah rezeki anak bagi hadiah. Betul. Sebenarnya saya takut sebab saya memang, adakah saya boleh buat sebagaimana kasih sayang saya untuk Oyen kan, saya ada rasa perasaan takut sebab saya mengalami apa yang rasa. So itulah saya kuatkan diri dan menerima dengan redanya dan doa pada Allah. Itu je, insyaAllah saya cubalah dengan keadaan tu. Macam saya bukan kucing je. Kucing tu sebab yelah dah besar kan. Waktu saya kecil, saya pernah nangis yang sama, hamster. Hamster pun saya nangis juga. Saya tak tahulah kenapa kan. Hamster tu bukan sebab apa, ada stray cat masuk ke rumah saya, dia pergi ngapnya hamster saya tu. Saya tidur kejap je. So tanggungjawab tu sebenarnya mak saya suruh saya jaga. Tapi saya rasa bersalah tu, kalau saya fikir sekarang pun saya rasa bersalah lagi lah, sebab saya fikir macam tanggungjawab tu yang mak aku suruh jaga hamster tu, tapi dah jadi macam tu, so jadi blank sikit kan. Tapi saya tak menolak lah kalau kata ada kucing yang lain nak datang dalam hidup kita ni, okey je. Tapi bila saya dengar kan perkongsian ni lah daripada Mami, Daddy, Zio sendiri kan, macam saya dari dunia yang berbeza. Maksudnya saya tidaklah begitu sangat dengan haiwan, dengan binatang peliharaan kan. Tapi isteri saya isteri saya ni dia memang even dia belajar pun memang animal science. So dia memang sangat-sangatlah, memang saya tengok Mami pun saya teringat isteri saya kat rumah macam macam isteri saya lah, sebab bercakap dengan binatang kan, bercakap macam manusia. Untuk orang macam saya yang tak tahu ni, kita susah nak faham. Tapi sewaktu sesuatu yang berlaku macam kehilangan ke apa, baru kita nampak betapa besarnya makna binatang-binatang ni kepada mereka kan. Macam jiran saya, pemergian kucingnya menangis tak isak-isak tau. Kita macam macam kau hilang anak, tapi sebenarnya dia dah binatang. Cuba bantu saya Zio, Mami, Daddy, bantu saya. Isteri saya nak bela kucing ni, tapi saya tak boleh. Macam mana Macam mana kita nak? Saya yakin penonton-penonton pun ada juga macam saya. Kita tak benci, cuma kita tak nak tambah. That's why saya sangat kagum dengan Daddy, sebab Daddy boleh terima dan boleh untuk, saya tak nak tambah tanggungjawab tu. Saya dah ada anak, dah ada orang, rumah pun dah kemas gitu. So kalau ada kucing kat rumah, ditambah lagi dengan kita, macam mana boleh bantu saya tak? Macam mana tu?
Macam mana untuk Kita bagi yang pakar lah membantu. Boleh. Macam mana untuk saya terima benda ni? Sebab semuanya bermula daripada kasih sayang. Okay. Mesti sayang wife kan? Of course, Sayang wife, sayang anak-anak. Dengan sendirinya kalau dia ada, datang kasih sayang tu. Dia akan datang kasih sayang tu. Pelan-pelan. Mula-mula mungkin tak mungkin kan? Tetapi akhirnya dia akan dengan sendirinya bila you tengok kan? You akan, dia jadi macam satu, macam anak satu lagi lah. Macam jadi satu tanggungjawab. Jadi dengan sendirinya, dengan automatiknya, InsyaAllah dia ni. Sekarang belum ada. Bila ada, insyaAllah dia akan datang. Perasaan sebagai seorang ayah itu kan. Macam mana kita percaya ayah lah ni macam ni? Bila nanti insyaAllah kan, you hubungan dengan isteri lagi rapat. Ya, betul. Lagi rapat. Betul. Kan? Masing-masing kan ada tugas masing-masing. Dia dengan bagi kasih sayang, you dengan mungkin you akan pergi beli makanan kucing, akan pergi ke expo sama-sama, akan pergi kedai kucing sama-sama, beli makanan sama-sama. So you punya hubungan dengan isteri tu akan lebih baik. So you nak your wife happy kan? And wife happy, life happy. So betul. wife happy, Betul. kan? Itu Your dari life segi happy. daddy. Kan? Itu resipi saya, wife happy, life happy. Saya bayangkanlah saya ni suka bawa basikal laju. Saya kan masuk talon lah semua. Saya bila bawa kucing ni slow, berhenti. Bengang tau. Rasa macam bayangkanlah yang naik basikal laju ni asyik bila naik basikal Kena slow. Saya nak betulkan spek dia, nak betulkan ni lah, tayar lah, ni lah. Tapi itu yang menguji kesabaran saya. Kan? Saya fikir ni, saya nak isteri saya sihat. Itu je. Dulu Wasim main kuda. Dia jatuh kuda. Saya kata tak, jangan main kuda. You kayu bersekal je lah. Lepas tu ada masa MCO tu ada hikmahnya kan. Berbasikal, saya ada road bike juga kan. Road bike tak boleh lah kayu Yelah. dalam KL je kan. Saya kata tak sesuai. So saya mulalah beli basikal lipat. Kita beli basikal rally, lepas tu beli basikal Brompton. Apa yang Wah suka. Dahsyat, macam-macam ada. Alhamdulillah kan. So wife suka kan, kita bagi okey, saya nak dia sihat. So bila kita basikal lipat tu, saya bersama basikal dengan dia. So berhenti sama, tak adalah nak kata banyaklah masa saya dengan isteri saya. Semasa pengorbanan tu kena datang daripada suami juga. Sebenarnya cuba. Itulah, kena paksa diri paksa. Sebab kalau tidak paksa, mana mungkin ia namanya pengorbanan kan. Mungkin boleh start dengan bela ikan dulu. Dah saya ada. Oh dah ada juga. Itulah yang paling gempak lah saya tu bela ikan. Bela ikan. Saya dulu bela ikan juga. Siap-siap mati. Flower horn pun ada. Letak makanan banyak-banyak nak balik kampung. Konon dia tak cukup makanan dah. Letak balik mati. Betul. Dulu kan zaman-zaman flower horn kan. Ya, betul. Mati pula. Saya ingat balik kampung, takkan kita nak bawa balang tu kat kampung. Okey, macam Oye ni ataupun kucing-kucing yang ada kat rumah. Okey, yang ini saya lah salah saya lah, kesilapan saya lah. Saya sangat pantang tau. Kalau macam tengah makan kat rumah ke apa, kucing naik atas meja. Itu perlu didik. Oyen dulu pun macam tu. Dia nakal betul. Tapi kita cakap dengan dia. Saya cakap dengan dia. So, memang kena ajar. Saya ajar. Saya didik. Sebab tu Oyen, walaupun makanan dekat atas meja, InsyaAllah dia tak usik. Tapi kalau mami kata okey, barulah dia okey. So sebenarnya dia dekat tuan lah Zio. Tuan, betul. Kita nak tengok tuan tu, dia tengok kucing. Tengok kucing. Kucing dia macam ni, kita tengok tuan dia bagus. Tapi dia setakat ni yang saya nampak, dia tak pernah kan pecahkan cawan ke gelas ke apa. Walaupun rumah kami ada barang kaca hiasan yang sangat-sangat yang mami suka kan. Kalau anak saya pecah, kalau saya pecahkan memang kena marah lah kan. Tapi King tak pernah pecahkan. Alhamdulillah. Dia akan naik pun, dia akan kona. Tu dia nak sharing, dia suka bau kopi, dia suka jilat kopi. Wah, ni memang kalau dia ni memang something. Kalau kita minum kopi kan, kan macam kopi tu, aroma kopi tu dia jilat. Dia naik atas meja, ada bau, dia jilat. Kingnya special ni, dia suka aroma sate ayam. Dia suka makan sate ayam. Satu lagi nak share, suka durian.
Wow. Sangat suka durian. Sangat suka durian. Kenalah. Memang dia boleh jadi ambassador untuk Merdeka lah. Ya, betul. Sesuai. Mereka durian. Tapi Mereka dulu. Sila. Tapi nak tanya juga, bila dia cuti sebenarnya? Sebab dia macam hari-hari busy kan. Sebenarnya dia lebih kepada hari Minggu. Okey. Hari Minggu dan hari weekdays tu ada hari-hari yang dia lebih pada cuti lah. Okey. Hari Minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin dia memang selalu busy. Dan Mami akan pastikan King Uyen dia kesihatan dia dulu. Kami minta maaf kalau tak sesuai, Mami terpaksa tolak. Kan. Dan yang schedule tu Daddy. So Daddy akan tanya nasihat Mami macam mana kita okey tak okey. Okey, tengok jadual ni, kalau okey fine, kalau tak okey minta maaf Daddy, kita kena reschedule. Dia dengar job, Dengar job je dia pusing. Kita bercakap mengenai kesihatan tadi kan. Sebab kita rata-rata sekarang ni zaman social media ni macam-macam. Tomahan dan sebagainya. Dan itu menyebabkan evil eye kan. So Mami dengan Daddy ada aware tak tentang macam mana nak menjaga kucing tu? Takut apa-apalah kan. Kadang-kadang kita terlampau taksub dengan sesuatu pun. Betul. Kita takut, na'udzubillah min zalik lah sesuatu yang tak diingini kan. So macam Mami and Daddy macam mana tangani mengawal tu? Okey, kalau ikutkan saya yang selalu pergi kedai beli makanan-makanan kucing ni. Saya ni suka explore. Kan, kalau Mami Uyen, kalau makanan tu je. Kalau restoran tu je. Saya dengan anak yang bongsu tu kan, kalau restoran ni kita akan tukar-tukar. Restoran ni best ni tahun yang the best ni the best. Makanan kucing sama juga. Makan ni je saya pun ni saya suka macam ada benda baru, saya baca konten ni saya beli lah. Kan. Tapi bawa balik rumah, Mami Uyen bising lah. Ni betul ke? Ni bukan ni. Orang mana-mana ni. Dia selesa. Dia memang dah makan power cat. Jadi since then Mami cakap makan power cat je. So kita tak ni lah, dia lebih selesa. Dan sebab itu pun untuk menjaga kesihatan dia juga. Sebab Mami, dan satu lagi, kalau kita nak buat event ke apa semua kan, Mami kena pastikan makanan yang sesuai dan selesa untuk dia. Betul. Sebab kadang-kadang makanan baru takut tiba-tiba dia sakit perut. Kadang-kadang kita pergi expo, orang bagi sampel free. Saya orang bagi sambil lah. Lepas tu kadang-kadang tapi okey, nampak kan dekat situ kita ada perbezaan pemikiran dan sebagainya. Tapi kerana King Uyen, kami bersatu dan kami semakin baik dan semakin toleransi. Ada dah kita dalam kehidupan. Kenapa semakin baik? Kenapa dulu tak baik ke macam mana? Bukan. Dulu saya ni bersukan. Jarang ada di rumah. Saya busy. Saya kayu basikal dari KL sampai Johor. Dari KL sampai sini sebab nak mileage. Kan? So bila ni memang Mami kat rumah lah, dia main kuda apa semua. Kami masa awal mudanya kami ni sangat busy. 5 series saya pun dah tak boleh kayu. Bukanlah tak boleh kayu, dia dah macam okeylah kita basikal kayu relax santai. So kita rapat lah, banyaklah masa lagi. Dan dengan adanya King Uyen ni menambahkan lagi kemesraan bila dah umur-umur macam ni kan. Sebab dulu kami sangat busy. Dia nak jumpa saya kena ada appointment pasal satu rumah. Daddy pun busy. Saya kedua-duanya busy, agak busy. Dan kami ada aktiviti masing-masing. Saya yakin lah kalau episod kita ni 2 jam 3 jam banyak lagi boleh ambil ni. Banyak. Boleh gali macam-macam ni. Confirm banyak kan. Tapi kita pun dah nak ke penghujung rancangan pun kan. Tapi sebelum kita nak Mami dengan Daddy bagi kata-kata santai kan, mungkin kita boleh Mami boleh pegang boleh angkat King Uyen sebab penonton pun di saat-saat akhir ni nak tengok juga kan King Uyen. Saya risau ni sebenarnya episod ni keluar. Saya kena bersedia sebab dia akan gunakan episod ni untuk macam kan ada kata beli kucing. Tak apa, itu yang kita mahukan. Ya. Nanti I update you tolong kalau InsyaAllah lah. Setakat ni saya tengok setakat kita dah bukan setakat kami ni kucing kan, kami juga share dengan orang ramai kan, ramai yang happy, rasa macam tanggungjawab pada masyarakat, menjaga kucing dengan baik. Dan juga ada juga sekolah-sekolah minta kami bagi tahu untuk saingan kucing kan, ada kucing dia masuk dalam washing machine, kucing dia balik daripada mata dia balik. So dari situ kita dapat didik anak-anak supaya saingi kucing. Mami Didi ada buat ke macam modul video ke e-book ke untuk orang macam saya ni? Saya kalau kata ada, saya nak berbayar pun saya sanggup. Buat masa ni belum lagi, tapi ada permintaan juga. Buat dan
since Mami Oyen train kucing King Oyen sebaik ni, Mami kata, saya hantar kucing kat you, boleh tak you ajar? Yes. Wah, dia juga. Okay, kalau betul-betul buat, saya pergi. Ya. Sebab saya nak tahu, saya akan tiru step by step. Buat modul tu ke ibu ke kan. Kita akan ikut. So kita tahulah, sebab kadang-kadang yelah dengar cerita macam senang lah Zio kan. Nanti Mak sayang, sabar sayang ya. Berapa kali je boleh macam tu. Kalau sayang kau sayang 3 bulan tau. Mami 3 bulan untuk train. Biasanya kita kalau kita bawa naik kereta ke motor ke, macam mana dia boleh buat macam ni? Soalan sama. Macam mana baik, dia tak lompat ke? Macam mana boleh baju lama? Macam mana dia boleh macam ni? Biasa-biasa tu soalan lazim biasa orang tanya. Jadi kami insyaAllah cakap hari-hari cakap dengan dia, cakap, saya pun cakap dengan kucing saya buat macam tu hari-hari. Saya pun cakap lembut-lembut dengan dia. Betul lah. Ada cakap macam tu. Tapi kena sabar insyaAllah dengan doa ya Allah. Kan insyaAllah boleh. Ada yang kecam ke? Ada tak King Oyen pernah kena kecam? Tomahan-tomahan biasalah mulut-mulut orang ni kan. Ada antaranya maaf cakap ada yang kata kita bagi drugs. Bagi drug dia Masya Allah. Ada. Lepas tu saya cakap, saya pun macam, saya ni jenis yang I don't mind sebab diorang tak kenal Mami lagi. Diorang tak kenal King Oyen. Cuma saya cakap dengan doktor saya, doktor, diorang kata saya bagi drugs. Doktor kata, jangan risau, saya yang jaga dia daripada kecil. Kalau ada apa-apa isu, doktor kata tak apa, saya boleh cerita yang sebenarnya lah. Kita dah dekat penghujung ni, baru saya perasan. Rupa-rupanya patutlah Mami very sabar. Mami dulu main kuda. Saya. Kuda pun memang particular kan. Betul. Dia kena orang yang berdisiplin. Betul. Sebab kena ada passion. Memang kalau you tak sabar kan, apa dan dunia ni apa-apa perkara pun yang you tempuhi, memang kena sabar. Sabar menal iman. Apa pun rezeki lah. Alhamdulillah. Kita nak tanya jugalah kan. Ni soalan terakhir lah kiranya kepada Mami dan Daddy. Mungkin kata-kata santai erti kemerdekaan mungkin boleh kaitkan sekali dengan King Oyen lah. Silakan Mami, Daddy ke? Erti kemerdekaan. Kemerdekaan untuk apa ni? Untuk bukan saja untuk human kita semua kan. Merdeka untuk macam cerita sekarang ni King Oyen, untuk anak-anak bulus juga. Sebab dia orang banyak yang kat luar sana kan yang terbiar. So kemerdekaan bagi mereka adalah dengan rezeki kita kongsi. Kesian dia orang hidup dengan keadaan yang tak sihat apa semua kan. So kita sebagai manusia, kita bagi yang terbaik untuk memerdekakan mereka daripada kehidupan terbelenggu yang tak sihat dan terbiar di sana. Sedikit sebanyak kita bagilah dia makan. Mungkin itu dari segi kemerdekaan untuk kucing-kucing jalanan, untuk masyarakat kita. Itu dari segi yang itulah. Jadi bagi saya, merdekakan diri keluar daripada sikap-sikap yang negatif, daripada mungkin ada sikap panas baran kan. Merdekakan diri keluar daripada sikap-sikap panas baran tu kan, dan bersabar. InsyaAllah ada hikmahnya. Orang sabar tu ada hikmahnya, insyaAllah. Itu dia, Masya Allah. Kita lebih kepada positif. Betul. Positif, insyaAllah. So banyak kita belajar ni Zio. banyak. 1 jam tak cukup ni. Saya rasa kata kunci untuk episod kali ni adalah sabar. Betul. Sabar. So terima kasih banyak-banyak. Awak pun kena sabarlah banyak dengan isteri. Saya kena mula terima kenyataan yang kena bela kucing. Kena bela kucing lah. Kadang-kadang kita ni apa ya, aku ni uji ni, Allah bagi King Oyen dengan aku ni, aku diuji ni, sabar juga. Sabar, betul. Kan? Dulu aku dah beli pamper ni, aku tak payah keluar pergi kedai, ni aku pergi kedai kucing pula. Sabar juga. Lepas tu anak-anak, anak daripada kecil, dari sekolah rendah, sekolah menengah, dah uni, sabar dia peringkat-peringkat. Betul. Dan datang lagi kucing lagi, sabar lain pula. Kerja lagi. Dan kesabaran yang sekarang untuk Mami dengan Daddy, ada juga yang baru-baru tanya, Mami, you akan jawab benda yang sama, soalan yang sama, benda yang sama. Saya kata insyaAllah kita sabar dan kita fikir untuk mendatangkan kebaikan ke semua orang. Sebab nawaitu kita nak share semua benda yang baik pada orang. Dan hidup dengan penuh kasih sayang, insyaAllah kita bahagia bersama. Benar semua. Ya Allah. Satu masyarakat. Dengan satu masyarakat yang tak kira bangsa. Dan Alhamdulillah yang terbaru ni ada yang komen-komen kata King Oyen
memberi manfaat kepada semua bangsa. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya sangat rasa syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan King Oyen pun sihat. Amin. Dan dapat Amin. memberi Nak. manfaat kepada Betul. semua orang lah. Amin. Semua Yang paling penting 6 masyarakat. angka dia punya harga. 6 angka. 6 angka guys. Apa pun kalau anda dekat rumah sana nak start train daripada sekarang cara yang baik lah. Macam Mami dengan Daddy kongsikan tadi. Ya, dan okay. apa-apa pun kita paling ya Zio, kita nak apabila penonton-penonton menonton kita punya podcast ni, kita paling nak mereka membawa pulang manfaat. Betul. Jadi cuba kalian semua kongsikan di ruangan komen apa yang kalian dapat daripada episod ini. Betul. Seperti mana saya, Ya. memang saya tahu dah lah, kasih sayang, sabar, itu adalah kunci kehidupan. Betul. Jadi banyak yang kita belajar Zio. Terima kasih banyak Daddy, Terima kasih. Mami sudi bersama kita. Thank you King Oyen. Handsome betul dia Terima kasih juga saya ucapkan kepada awak lah Terima co-host kasih. saya memang bagus Terima kasih Zio. Terbaik lah. Baru tahu ke? Tahu lama dah. Terima kasih kepada anda juga yang menonton. Jangan lupa untuk follow kami di Temu dan Santai. Yes. Kita ada di YouTube dan juga di Spotify. Jangan lupa untuk follow juga IG, TikTok dan macam-macam lagi lah. Dan anda boleh saja apa orang kata komen-komen lah sikit. Komen. Kita pun nak komen. kenal-kenal juga kan. Terima kasih diucapkan kepada semua. Okey, semua kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Da da do do hey ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 da tika tika Temu dan